Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukr ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Subhanallah wa hamdihi ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa anta khairul warithin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan pertamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah, rahmat dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama kita pada pagi yang mulia ni untuk kita menyambung bacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala, versi terjemahan oleh Syekh Fahmi Al-Zamzami rahimahullah, Tabaq Khazanah Banjariyah, muka surat 78 Baik. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tetapi jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur dan kosong daripada sebarang pekerjaan yang berfaedah, seperti halnya binatang, dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada setiap waktu, nescaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu dengan sia-sia. Ni masih lagi kita berada dalam bab adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Maka dia sebut setiap masa kita tu kita kena merancang nak buat amal gapo Start daripada pagi sebelum subuh lagi sehinggalah kita mari semaya subuh, kemudian siap semaya zikirnya, kemudian siap zikir nak pergi kerja ke, nak buat gapo, mencari ilmu ke, nak pergi cedung ke. Jadi hari kita tu kita kena buat perancangan. Kena buat perancangan. Jangan pakai tak ada kosong lagu tu sebab siapa satu mereka dia akan sebut, puah we hari ni tak tahu nak gapo. Biasa dengar puah we hari ni tak tahu nak gapo. Ada juga orang puah. Kita tak akan mikir, kita ni waktu tu cukup semua nak agak tu nak agak ni tak ada semua. Boleh ke dia puah je kata. Tak ada kerja sangat. Sedangkan Allah Ta'ala buat kehidupan kita ni penuh dengan taklifan, tanggungjawab, mas'uliyah, tanggungjawab terhadap diri sendiri, tanggungjawab terhadap Allah, terhadap keluarga. Kalau cikgu di sekolah, orang kerja pejabat, tanggungjawab kepada pejabat dia, bisnes dia dan sebagainya. Banyak kalau kira. Tiba-tiba dia boleh royak. Puah we hari ni tak tahu nak apa. Jom lepak. Jom lepak. Ajak lepak. Ajak buah kosong. Tak ada. Kita tak ada nak telitah. Aku mana ada juga ni. Allah mungkin Allah Ta'ala merahmati masa dia. Orang lain tu ada masa belaka. Sehingga Imam Hasan Al-Banna sebut, al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajipan lebih banyak daripada waktu yang ada. Kewajipan kita ni, kerja-kerja kita lagi banyak daripada waktu yang ada. Kalau boleh nak minta lebih 3-4 jam sehari-hari tu Tak say 24 jam nak lebih lagi tu boleh.
Kalau boleh nak 30 jam sehari, barulah rasa hingga sikit ni. Ataupun tak ada juga sebenarnya, tapi kak hingga lah sikit. Begitulah kehidupan dunia. Tak, kita kena susun masa kita, biar masa kita tu berada dalam kebaikan semua. Biar pilihan depan kita ni, kita ada antara benda yang baik dengan benda lebih baik. Ni. Tu tanda kehidupan kita ni kehidupan yang baik. Kalau kita buat keputusan, nak antara nak buat benda baik ke benda lebih baik? Mana lebih baik dua ni? Benda baik dua-dua ni. Tapi nak pergi buat mana? Tu comel tu. Tak? Kita bimbang kehidupan kita ni, kita terpaksa pilih antara benda baik dengan benda jahat. Maknanya ni level bawah sikit. Level bawah. Sebab apa? Sebab nak buat negeri sejik ke, nak buat maksiat. Jadi kalau kita salah pilih, dosa lah. Tak, berbanding dengan keadaan pertama tadi. Kalau kita salah pilih sekalipun, tetap benda tu masih lagi benda yang baik. Situ. Biar jadi gitu. Kita nak proses tu, dua-dua tu benda baik dua-dua. Tu mana kehidupan kita ni, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala tuntun, Allah Ta'ala bimbing kita. Tu. Kalau salah buat keputusan sekalipun, masih lagi benda tu baik, boleh pahala lagi. Bimbing-bimbing kita duduk dalam situasi, hati kita duduk lupa apa. Nak buat dosa ke, tak saya buat. Awak ni jeng. Awak ni keadaan kita tak berapa comel sikit. Sebab apa? Sebab kalau salah kita terjerumus, kita akan terjerumus dalam lembah dosa, lembah maksiat. Lepas tu Imam Ghazali sebut, dia kata, jangan biarkan diri dalam keadaan tidak teratur. Masa kita tu kosong daripada sebarang pekerjaan yang berfaedah. Tak ada kerja buat. Biar ada semua lah. Paling-paling kurang basuh baju, jemur baju, gosok baju, cuci rumah, halaman rumah. Banyak tak ada lagi kira. Bahagia kali kita nak khidmatkan rumah kita saja tu. Banyak kali ada kali kira. Cuci, bersih, sapu, mop, pinggan dapur, sapu. Tak ada dah kali kira ni. Tapi boleh ada orang kata, puahnya pagi ni, tak tahu nak apa. Lagu mana tak tahu nak buat apa tu. Sepatut kena tahulah kena buat apa. Gapo matlamat benda-benda yang mana masih lagi belum siap kerja-kerja kita. Setiap masa kita tu kena atur dengan lebih baik. Jadi dia kata tak, kehidupan kita ni dia seumpama gelas kosong. Gelas ni kalau kita tak isi dengan air, akan masuk abuk dalam tu. Masuk abuk, masuk udara kosong. Kosong tak ada faedah apa-apa. Tapi kalau kita masuk isi air, kita isi benda-benda yang berfaedah, maka gelas tu akan selamat daripada habuk-habuk. Habuk tak masuk dalam lah, sebab air sudah memenuhi ruang tu. Biar kena isi semua masa kita ni dengan benda-benda yang berfaedah. Jadi dia kata sini lagi, dia kata kalaulah hidup kita ni kosong, tak teratur, kita tak rancang, maka seperti halnya binatang sepemenatang. Tak ada akal, tak boleh nak merancang ke apa-apa. Dia tubik juga, ada, tak ada. Cari makan ni, ada, tak ada. Banyak mana makan ni. Dia tak boleh nak susun, tak boleh nak rancang. Tersumpah dengan binatang yang dia kata. Dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada setiap waktu, nescaya engkau akan menyesal. Kalau tak tahu nak apa tak tahu nak apa puah. Cuti 2 minggu. Tidur. Masya Allah. Jadi rugilah masa kita tak. Dia sebenarnya cuti itulah semakin sibuk. Sebab jadual kita tu jadi terabur. Tak? Kalau kita hari-hari kerja, kita tahu dah pagi gimana, tengah hari, petang, malam, kita tahu dah jadual tetap rutin kita. Tiba-tiba cuti, tak pergi kerja. Mari kerja lain lagi banyak, 4-5 kerja. Kadang-kadang cuti itulah kerja yang sebenar. Letih lagi daripada hari kerja biasa. Hari kerja biasa ni kita tahu mana boleh kita susun comel jadual rutin kita tu. Tak. Mari cuti, 4-5 kerja mari. Masuk.
Jadi sebenarnya tak lagu mana kita nak posisikan diri kita ni biar sentiasa sibuk dengan kebaikan. Biar sibuk dengan kebaikan. Kalau kita tak sibuk dengan kebaikan, akan ada bisikan-bisikan halus setan. Nah, bahasa ada free sikit. Mari telitah nak buat maksiat dah. Tapi kalau kita sibuk, tak ada mikir. Nah, tak ada mikir nak buat maksiat. Sibuk semua dengan kebaikan-kebaikan dan juga benda-benda yang kebajikan. Tu. Jadi kena sibukkan diri kita dengan kebaikan, barulah ruang-ruang setan untuk hasut kita tu kurang. Nah. Lagi jadi dia kata kalaulah tak susun molek waktu, nescaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu dengan sia-sia. Lalu lagu tu je. Sedangkan waktumu itu adalah umurmu dan umurmu itu adalah modal dan dengan modal inilah engkau mencari keuntungan. Modal paling besar kita ke apa dia? Waktu. Nah. Orang BT ada banyak setara mana, ada berapa banyak BT awak? Ada 10 juta. Ada waktu tak? Tak ada waktu dia. Sibuk sangat. Tak ada modal juga. Nah. Ada waktu tak bagi masjid? Modal 10 juta dah tu. Ada waktu tak bagi masjid? Tak ada, sibuk. Nah. Pakai maya sore seumur. 5 tahun dah tak jumpa masjid. Lah. Pergi berasa. Nah. PT banyak. Nah, tapi modal waktu tu tak ada. Tak boleh nak mari maya Jumaat, tak boleh mari etikah, tak boleh nak ruang waktu untuk belajar, tak ada. Nah, sibuk jumpa orang tu, jumpa orang ni, din tu din ni, bisnes tu bisnes ni. Hutu tu hutu ni, projek tu projek ni. Bagi dunia berlaku. Nah, modal waktu sebenar tak ada. Nak cari ilmu agama tak ada. Nak mari ruang waktu untuk solat Jumaat tak ada. Cari ilmu, bagi ilmu kepada keluarga. Nah, anak bini kita tu perlukan ilmu agama. Kita kena provide kepada mereka, berikan kepada mereka bimbingan, ilmu, suluhan, biar reti agama. Tak ada berlaku. Tak ada modal juga benarnya. Nah, hakikat modal paling besar kita, modal kita paling mahal adalah waktu kita sebenarnya. Jadi kalau waktu kita tu Allah Ta'ala bagi rezeki kita tak? Boleh mari dengar, boleh mari semaya, boleh makan. Cukup. Allah Alhamdulillah dah sebenarnya. Pada dah sebenarnya. Tu. Tapi kita ni kak, nak ke dunia semua. Hati dia lepas semua. Nak tengok orang pakai kereta besar, nak kereta besar. Tengok orang pakai kereta mewah, nak kereta mewah. Padahal kereta kita tu, kereta kita tu lah yang kadang-kadang menyebabkan kita ni terhindar daripada maksiat. Tak? Pakai kereta biasa. Tak ada orang nak mari dekat. Pakai kereta besar. Macam-macam. Kadang-kadang mari maksiat dalam bentuk orang tino. Mari maksiat dalam bentuk rasuah. Dalam bentuk penyalahgunaan kuasa. Macam-macam. Benda tu maksiat berlaku tu. Rasuah. Maksiat. Jangan kita nampak maksiat ni hanya dalam bentuk orang tino saja. Syahwat. Bukan. Maksiat ni sebarang dosa. Itulah maksiat. Mari dalam bentuk salah guna kuasa, dadah ko, rasuah. Itu semua adalah maksiat. Tu. Maka kena jaga kena jaga, kena hargai sifat segala nikmat yang Allah Taala bagi, kita jaga, biar kita bersifat dengan sifat qanaah, memadai. Allah Taala bui, kita ambil. Tapi hati kita tak temu. Biar gitu Kaya tak tolak. Tapi hati kita tak temu kau nak kaya. Mari rezeki, alhamdulillah. Projek mari, alhamdulillah. Buat, tak ada masalah. Tapi hati kita tak terikat dengan benda tu. Yalah, benda tu. Ada orang cinta ke harta walaupun dia tak ada harta. Ada orang dia ada harta tapi dia tidak cinta akan harta. Jadi dua benda yang berbeza Boleh jadi harta tu dia ada tapi hati dia tak terikat. Dia tak saya tahu ni Allah Taala bagi ke dia untuk diuruskan dengan baik. Tu.
Dan dengan umurmu sahaja. Mana ni? Dia kata, sedangkan waktumu itu adalah umurmu dan umurmu itu adalah modalmu. Umur itulah modalnya. Dan dengan modal inilah engkau mencari keuntungan. Dengan modal, dengan umur inilah kita cari untung. Nah, dan dengan umurmu sahaja engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di negeri yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu. Dengan ada modal barulah kita nak cari untung. Ada masa barulah kita boleh untung akhirat kita. Nah. Ah. Setengah orang ni kadang-kadang tak ada masa, dia sibuk. Nah, kadang-kadang semaya pun tak ada. Kita baca di media sosial, kita tengok dia boleh tulis tak? Perihal tentang diri dia ni. Semaya kadang-kadang ada waktu saya solat. Nah, tunggu ada waktu dulu. Masya-Allah hebat dia ni. Nah, level lebih daripada Perdana Menteri dia sibuk. Ada waktu baru dia sembahyang. Jadi kat waktu dia buat lebih tu duk agak apa dia? Buat sibuk tu. Tak. Sibuk ke apa dia lagi nyo? Duk demo tu duk paling punggu ke Tuhan tu. Duk paling punggu Tuhan ke Tuhan. Duk berjalan kau jauh daripada Tuhan. Nah. Sepatutnya kita kena cari waktu untuk solat. Sibuk setara mana pun kena ada blok waktu. Nah, masuk Zuhur, maya Zuhur, Asar, Maghrib, Subuh, Isya. Semua sekali tu kita kena blok waktu kita. Nah. Akhir je ke lain, nanti dulu sembahyang. Boleh ke dia? Hati ada lega-lega agak. Mudah sembahyang. Allahu Akbar. Sangat biadab dengan Tuhan. Nah. Allah Ta'ala beri nikmat. Waktu tu pun Allah Ta'ala beri ke dia. Beri nikmat, beri makan, beri minum, tak kebulu. Sehat lagi. Harta banyak, pitih cukup. Nak sembahyang 10 minit tu tak boleh. Lah. Nah. Kalau kita anak buah kita lagu tu makan napa hari tu. Nah. Kita jamu makan, nasi kita bui, air kita bui, rumah kita cedek. Tak kena bayar apa-apa. Nah. Minta tolong so benda ya. Nah, buat kerja 10 minit ni ya. 10 minit ya. Tak buat juga kerja kita, duk kalut dengan kerja dia. Agak-agak kalau anak buah kita lagu tu. Nah. Uci kita ni, tak suka kita. Muncullah Tuhan ni rahmat lagi. Tuhan ni rahmat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambamu yang mana telah buat zalim kepada diri sendiri. Mereka ni telah menganiaya diri sendiri dengan buat dosa. Tak ingat ke Tuhan, buat dosa, tenggelam dalam lembah maksiat. Kembalilah kepada Allah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah ni Maha menerima taubat. Keliklah ke Tuhan. Maka setiap nafas daripada nafasmu adalah laksana batu permata yang tak ternilai harganya. Allah Akbar. Setiap hembusan nafas kita tu, masa yang berlalu tu adalah seumpama laksana batu permata yang tidak ternilai harganya. Tak boleh nak klik dah. Sebab tu kata-kata hikmah, benda paling mahal sekali adalah masa. Masa ni tak boleh klik dah. Benda lepas dah. Kita ada pitih banyak mana pun, kita ada kedudukan hebat setara mana pun, jadi raja dunia. Bukan raja di Malaysia dah ni. Raja dunia, seperti dunia ni milik kita. Kita tak boleh beli masa. Tak boleh nak klik masa. Tu tak ternilai harga dia. Dia taklah bagi masa adil 24 jam setiap orang. Maka kita gunakan baik masa kita ni. Kerana ia tidak dapat diganti. Masa ni, nafas kita, yang setiap masa kita bernafas tu, tidak dapat diganti walau dengan apa sekalipun. Tak ada nak ganti. Dan apabila ia telah luput, ia tidak akan kembali buat selama-lamanya. Allahu Akbar.
Masa yang berlalu tidak akan kembali buat selama-lamanya. Maka apa yang boleh kita buat adalah kita fokus baiki masa akan datang kita dan masa sekarang kita ni. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang bodoh, yang tertipu dengan kehidupannya, yang kehidupannya di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyaknya harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurang. Jangan kena lipat kau kehidupan kita ni. Jangan jadi bodoh, jangan jadi tertipu dengan kehidupan kita ni. Tengok duit dalam kereta baji, segar. Banyak dah ni. Dia tak tahu umur kau kurang. Modal sebenar kita ni adalah umur kita. Kita duk tengok ke harta. Ada ni 200,000. Beres ni hamba ni. Berasa lega. Galik yang gitu. Galik yang gitu. Rugi ni. Rugi. Jangan duk tengok. Nak tengok masa kita. Masa kita ni semakin berkurang. Kita berada dalam kerugian sebenarnya. Modal kita semakin berkurang. Dulu umur muda modal banyak. Masa tu lah modal kita sebenarnya. Umur tu modal kita. Jadi semakin hari semakin kecil modal kita. Dia nego ni semakin kecil modal, semakin kecil untung. Modal 1,000 dengan modal 1 juta. Lain. Modal bisnes nego lain dah. Modal 1,000 untung 100. Modal 1 juta untung 100,000. Maka kita sebenarnya semakin berkurangan modal kita ni. Jadi masa yang berbaki, modal yang berbaki ni kita gunakan untuk meraih untungan akhirat kita. Oleh itu janganlah engkau bergembira. Jangan duk gembira kecuali dengan tambahan ilmu atau amal soleh. Tu nak gembira tu gembira kalau boleh bertambah ilmu. Kau mengaji, kau suka kau ilmu, kau suka kau ulama, hargai ulama-ulama. Tu Lepas tu antara benda yang dibesar juga oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dibawa satu hadis yang berkait Nabi besar, jangan kamu mencela ahli Quran. Jangan cela ahli Quran. Ahli Quran ni siapa? Dibuat tafsiran oleh Imam Ghazali. Mereka itu adalah para alim ulama. Sebab mereka baca Quran, mereka mengamalkan Al-Quran. Para alim ulama. Jadi jangan cela para alim ulama. Tahan lidah kita. Tu. Lah ni orang jahil royak ke ulama tu ulama su. Dia jahil, bukannya alim. Tapi dia royak ni ulama su ni. Kalau dia ulama su, lemon ke apa dia? Juhala su. Dua. Lah jahil, su jahat pula. Tu. Jadi tidak sayugia lah. Tidak sayugia tuduh orang tu. Letak nama. Sikit-sikit. Ni ulama su. Tak boleh. Kita belajar betul. Ada ulama su. Tapi cara dia. Bukan kita ta'yin orang. Bukan kita tentukan. Nama sikit-sikit. A, B, C. Su. Okay? Cara dia. Kita belajar dengan cara. Kita tengok sifat-sifat dia. Kalau kena sifat-sifat dia. Kita berhati-hati. Bukannya kita letak, kawan ni nama sikit-sikit, su. Bisa dia. Jadi tak akhir. Dia jatuh hukum. Lepas tu kalau dia jual halak su, dia marah. Jangan judge saya, dia kata. Jangan bagi hukum kepada saya. Dia jatuh hukum kat orang tak apa. Ni sifat-sifat akhir zaman ni, manusia akhir zaman. Jadi kalau kalau dikatakan jangan gembira dengan bertambahnya harta, tapi kalau kena gembira sekiranya bertambah ilmu. Ni kena gembira ni. Duduk dalam majlis ilmu, boleh istiqamah. Ni pun satu nikmat dah sebenarnya. Tak, nikmat. Atau amal soleh, ataupun dengan bertambahnya amal soleh, masya-Allah tabarakallah. Ni kena gembira. Kerana keduanya adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia di dalam kubur.
Dua ni lah yang akan jadi teman kita dalam kubur nanti. Ketika mana keluarga, harta, anak dan kawan-kawanmu semuanya meninggalkan engkau. Dalam kubur sekali lagi tak ada dah. Nah. Kita dok berasa anak-anak kita, isteri kita, sayang-sayang kita ni boleh teman kita semua nah. Berasa kosong, cari saing. Ada masalah, cari saing, cari saing, carilah. Tak dunia ni. Tapi bila mana kita mati, dia pun kelik. Tinggal dah kita duduk sorang dalam kubur. Mana teman kita dalam kubur sekali lagi? Ilmu dan juga amal soleh. Waktu dia teman kita. Tapi masalah masa hidup, tak ramai saing. Ilmu tu tak mana. Ilmu tu tak banyak mana. Amal soleh, kau tak ada. Dah ilmu pun tak ada. Lagilah kurang amal. Dia ilmu ya gini, ilmu banyak boleh jadi amal tu banyak ataupun amal sikit. Tapi kalau ilmu sikit, confirm amal sikit. Lagu tu. Nah. Tak ada orang yang ambo amalnya banyak. Ilmu tak ada ambo tapi amalnya banyak. Dia tak faham konsep tu. Nah. Orang nak beramal, dia mesti berilmu dulu. Baru beramal. Ni masa dunia tak kupu saya-saya daripada kalangan ilmu dan juga amal soleh ni. Akhirat sekali lagi, tak, bila mana masuk kubur, duduk sore. Tak ada guru. Maka kata Syekh Musannif rahimahullah, apabila cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning, ini sudah hampir maghrib. Habis dah lah ni waktu dah daripada subuh sampai asar, maghrib dah. Maka bersegeralah engkau ke masjid sebelum tenggelam matahari. Dan penuhkan waktumu dengan bermacam-macam tasbih dan istighfar. Kerana kelebihan waktu ini sama dengan kelebihan masa selepas sembahyang subuh. Sehingga terbit matahari. Ni. Nak ngorek ni tak? Waktu yang sangat kritikal. Waktu yang sangat kritikal. Serupa dengan waktu subuh hingga terbit matahari. Itu kelebihan waktu ni. Allah Ta'ala berfirman, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Maksudnya, dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari. Pertama sebelum terbit matahari. Yang ni, lepas subuh tu lah. Lepas subuh, sebelum naik matahari tu. Dan sebelum tenggelam matahari. Ni waktu mahal ni, waktu mah juga ni. Tak. Dan baca olehmu sebelum tenggelamnya matahari itu akan surah wasyamsi wa duhaha. Imam Ghazali ajar ni. Sebelum maghrib, dalam beberapa minit ataupun 15 minit sebelum maghrib tu, boleh jadi dah. Baca surah wasyamsi wa duhaha hingga akhirnya. So, kemudian wal-laili idza yaghsha, baca surah wal-laili idza yaghsha hingga akhirnya. Dan surah qul a'udzu birabbil falaq hingga akhirnya. Dan surah qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya. Kena buat amal ni walaupun sekali dah. Ilmu ni kita belajar. Kalau kita mengaji satu-satu ilmu, tahu satu-satu amalan, kena buat amal. Walaupun sekali. Kalau buat sekali tu, maka terlepas dah daripada kategori orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Banyak kita duk jumpa orang yang tak beramal dengan ilmu ni. Dia punya ancaman-ancaman terhadap orang yang tak beramal dengan ilmu. Jadi kita ni, contoh kita kau mengaji, kau banyak amalan-amalan ni. Nak buat belakang, tak agak juga ni. Lemah juga kita ni, taksir kita, curah kita. Tapi paling-paling kurang, adalah sekali kita buat. Sekali buat tu kak, terlepas dah daripada orang yang tidak beramal dengan ilmu. Jadi belum maghrib tu, baca 4 perkara ni. Wasyamsi wa duhaha, yang pertama. Yang kedua, wal-laili idza yaghsha. Yang ketiga, qul a'udzu birabbil falaq. Dan yang keempat, qul a'udzu birabbin nas. Surah-surah pendek belakang ni. Surah-surah pendek belakang ni.
Dan biarlah matahari tenggelam sedangkan engkau sentiasa sibuk di dalam zikir dan istighfar. Biar matahari tenggelam tu dalam keadaan kita ni sibuk dengan istighfar, sibuk dengan zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tu. Baik. Apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah seperti mana jawapan yang telah disebutkan. Dan selepas habis menjawab azan, hendaklah engkau membaca doa. Doa lepas jawab azan maghrib. Apa dia ni? Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailik wa idbari naharik wa huduri salatika wa aswati du'atik an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة الرفيعة وابعثه مقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ketika datangnya malam dan hilangnya siang. Iqbalul lailik, datangnya malam. Idbarun harik, hilangnya siang. Tak ada dah habis waktu siang. Dan ketika hadirnya waktu sembahyang dan ketika kedengaran suara pemanggilmu, duat, pendakwah-pendakwahmu ni. Duat, jamak daripada da'i. Da'i, duat. Bahawa, minta apa ni dengan Allah ni? Bahawa engkau berikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah. Antuk tia Muhammadanil wasilah. Muhammadan ada nun situ. Ada lah supo. Buat sama. Dia nun tu untuk baca je. Nun tu untuk baca. Ada pun tulis tak ada nun. Tapi dia nak bantu kita baca, dia tulislah. Antuk tia Muhammadan al wasilata. Kemudian ditambah nun tu sebab iltiqa' as-sakinain. Bertemu dua huruf yang sakin. Alif pada nasab Muhammadan tu. Dan juga alif pada al-wasilah. Alif li al-wasilah tu. Bertemu dua huruf sakin. Maka kena tambah nun. Baik. Antuk tia Muhammadanil wasilah wal fadilah. Dan juga kelebihan. Wasyaraf, dan juga kemuliaan, wadarajatul rafi'ah, dan darjat yang tinggi berikan kepada Nabi semua tadi. Dan berikanlah kepada baginda tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, sungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji. Ini doa lepas daripada baca azan, lepas daripada azan maghrib, jawab azan. Setelah itu kerjakanlah sembahyang fardu maghrib, dan selepas sembahyang maghrib kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah maghrib sebelum engkau bercakap-cakap. Sebelum buah tu, sembahyang 2 rakaat. Dan jikalau engkau tambahkan selepas 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka itu satu perbuatan yang sunat. Sunat awabin. Mari sunat awabin 4 rakaat lepas daripada maghrib. Lepas maghrib sebelum isya. Sunat awabin. Dan jikalau engkau kuasa, jika mampu, beriktikaf di dalam masjid antara maghrib dan isya. Kalau orang kata, mari mana duduk maghrib isya dengan kuliah. Ni memang tadi sebut dalam kitab dia ni. Kalau mampu, beriktikaf dalam masjid. Kalau iktikaf duduk saja, boleh pahala tu. Tapi lah ni tempat kita ni nak i'tikaf buat majlis ilmu pula. Berkat lagi. Kau berkat lagi maghrib dengan isya tu. Masya-Allah tabarakallah. Tempat lain kalau kita pergi negara-negara Arab tak ada kuliah maghrib. Tak ada kuliah maghrib antara maghrib isya ni makan nasi. Maya maghrib, lepas maghrib naik balik rumah makan nasi. Pak kita ni masya-Allah makan nasi belum maghrib lagi. Kalau lepas maghrib. Balik-balik makan belum maghrib pasar kuning tu makan.
Sudah makan kak. Siap-siap mari masjid. Comel jadual kita ni. Lepas Isya singgah kedai kopi tu. Nah. Pak Isya tu boleh terus balik ke rumah dan sebagainya ni. Jadi ngori Isya tu waktu emas sebenarnya ni. Waktu yang sangat-sangat penting. Dan ulama-ulama kita terdahulu susun dah masa tu comel. Paling-paling kurang ada 3 kebaikan. Paling-paling kurang. Nah. Apa dia? Yang pertama, orang duduk kuliah ngorek ni. Pertama, dia dapat i'tikaf. Boleh pahala i'tikaf. Yang kedua, dia duduk dalam majlis ilmu. Boleh pahala duduk dalam majlis ilmu, dengar ilmu. Wah ni pahala ni pahala duduk dalam majlis ilmu ni Allah Taala yang tahu. Nah. Dia tidak ada pengiraan khusus. Nah. Allah Taala tahu sebab masuk dalam kategori pahala orang duduk dalam majlis ilmu, lagi pula pahala orang yang sabar. Duduk dalam majlis ilmu ni kena sabar, tak sabar kelik tu. Mengatuk sikit. Misalnya dah sabar. Innama yuwaffas sabirina ujurahum bighairi hisab. Tak, Allah Taala bagi penuhkan, sempurnakan pahala orang sabar tanpa ada hisab, tak ada bilangan. Allah Taala aja bagi. Baik, dan kelebihan yang ketiga, duduk dalam majlis ilmu waktu ngor Isya ni. Tak, yang ketiga, boleh pahala menunggu-nunggu waktu solat. Kita duduk mai maghrib, sudah mai maghrib, orang kuliah, kemudian nak mai Isya pula. Pahala menunggu-nunggu waktu solat disebut oleh Nabi SAW seumpama pahala orang yang sedang bersolat. Pada semaya tu. Hati kita ni, lepas siap kuliah ni boleh semaya Jumaat. Nak tunggu-tunggu waktu solat, maka pahalanya dapat seperti kita sedang bersolat juga. Tu 3 kelebihan Maka itu terlebih baik. Kalau boleh i'tikaf masjid, itu terlebih baik. Dan hendaklah engkau penuhkan masa itu dengan sembahyang dan doa. Maka itu terlebih afdal. Dan sangat banyak kelebihannya. Tu. Semaya. Doa. Ni kalau tak ada orang ngajar. Jangan pula orang duk ngajar depan, kita duk maya baca Quran, duk berzikir, duk panggil apa, duk tahlil belakang la ilaha illallah. Dia tak kena cara dia. Jadi kalau ada majlis ilmu, utamakan majlis ilmu dulu. Dengar dengar. Sibukkan dengan majlis ilmu dulu sebab majlis ilmu masa tu je. Lepas Isya tak ada dah orang ngajar ustaz kelik. Ustaz kelik dah. Nak semaya, nak berdoa, nak berzikir ke apa boleh Tak. Hamba biasa pergi masjid ni. Tak. Kita duduk kuliah, dia duduk baca Quran. Derah pula tu. Dengar kita duduk depan ni. Masya-Allah molek kita gilikung dia buat majlis tilawah pula. Tak sayur gia lagu tu tidak sayur gia. Tak sepatutnya. Dan doa habis itu. Dan masa antara maghrib dan isyak inilah yang dikatakan nasyiatul lail, permulaan malam. Kerana pada masa itu permulaan kembangnya malam. Start mulanya malam pada waktu maghrib dan isyak, nasyiat. Dan nasyiatul lail yang disebutkan kelebihannya dalam Quran itu ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Semaya ba'diyah maghrib dan sebagainya tu. Dan telah ditanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maksud firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Maksudnya jadi renggang lambung mereka daripada tempat tidur. Enggal lambung daripada tempat tidur, maksudnya bangun daripada tempat tidur tu. Ini mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka kerana takut dan tomok, iaitu tomok akan pahala. Takut akan seksa, tomok akan pahala. Lalu Nabi menjawab, itulah sembahyang di antara maghrib dan isyak. Kerana sembahyang pada ketika itu
menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan sebarang dosa pada bahagian akhirnya. Tu kena ada tu. Nah, semaya lepas maghrib tu, semaya ba'diyah terutama sekalinya, ataupun solat sunat awabin tadi. Maka apabila masuk waktu isyak, oi, mana-mana kita ni? Sikit lagi ni. Boleh ke kita sikit? Sabar nah. Sabar sikit. Apabila masuk waktu isyak dan sesudah selesai azan dan doa azan, habis dah maghrib, isya pula ni. Maka kerjakanlah sembahyang qabliyah isyak 4 rakaat untuk menghidupkan masa di antara azan dan dengan iqamah. Maya qabliyah isya 4 rakaat. Dan kelebihannya sangat banyak, di antaranya disebutkan di dalam sebuah hadis, inna du'a bainal azan wal iqamati la yuraddu. Artinya bahawasanya doa antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Tu waktu mustajab doa juga tu. Waktu mustajab doa iaitu antara azan dan juga iqamah. Sudah azan kita semaya. Sudah semaya kita berdoa sementara tunggu iqamah tu. Kita berdoa. La yuraddu. Doa tu tidak akan ditolak. Kemudian hendaklah engkau mengerjakan sembahyang fardu isyak. Baik, ayatnya ke apa ni? Hari-hari ada waktu mustajab doa ni. Kita ni tunggu nak pergi Mekah baru nak doa. Baru nak pergi Mekah ni. Nak pergi doa sana. Lepas tu, duduk Malaysia duduk agam dia. Tunggu duduk Mekah baru nak doa. Doa sini lagi. Banyak doa masa duduk Malaysia ni pun lagi. Tak, masa duduk. Sebab doa ni dia ada fadilat berdasarkan masa. Dia ada fadilat berdasarkan tempat. Betul ada fadilat lebih di Mekah, di tempat-tempat ni. Tapi ada fadilat masa tu yang setiasa kita banyak setahun kita tu banyak duduk Malaysia. Duduk Mekah 10 hari je. Takkan 10 hari tu je nak berdoa je. Hari-hari ni, hari-hari carilah waktu-waktu mustajab doa ni, iaitu antaranya waktu antara azan dan juga iqamah ni. Doa masya-Allah tabarakallah. Kemudian hendaklah engkau mengerjakan sembahyang fardu isyak dan sembahyang ba'da isyak 2 rakaat. Dan baca olehmu pada rakaat yang pertama surah Alif Lam Mim Sajadah atau surah Yasin. Ni kali semua Isa ni. Dan pada rakaat yang kedua akan surah Tabarakalladzi, surah Al-Mulk atau surah Ad-Dukhan. Maka membaca surah-surah ini telah warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu hendaklah engkau tambahkan 4 rakaat, yakni dengan 2 kali salam. Maka telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kelebihannya yang sangat besar. Iaitu sembahyang 4 rakaat ini ialah sembahyang sunat mutlak ataupun salatul lail. Lihat Maraqi Ubudiyah safhah 40. Maraqi Ubudiyah ni syarah kepada Bidayatul Hidayah ni. Maraqi Ubudiyah karangan Syekh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Jadi kelebihan surah yang dibacakan tu sangat banyak ni. Disebut sini afdhalus salah ba'dal faridah salatul lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik solat selepas sembahyang fardu adalah sembahyang malam. Jadi dia kata sini maya lepas isya tu, nak lepas maya fardu isya, kita semaya ba'diyah 2 rakaat. Kemudian semaya 4 rakaat, 2 salam. Maknanya maya pula 4 rakaat dengan 2 salam. Solat sini dinamakan sebagai solat mutlak. Solat sunat mutlak. Iaitu solatlah semata-mata solat sunat. Tidak ba'diyah, tidak hajat, tidak semaya taubat ke tidak ni. Semaya mutlak, solat sunat mutlak. Baik. Selepas itu hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam.
Lepas tu kak mai witir. 3 rakaat dengan 2 kali salam, dan adalah Rasulullah SAW membaca pada rakaat yang pertama akan surah Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua akan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ini semai witir ni. Dan pada rakaat yang ketiga, rakaat ketiga ni maknanya lepas bersalam bangun tambah seorang rakaat lagi, baca akan surah Qul huwallahu ahad, dan surah Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Tertib mai witir nah. Yang pertama Sabbisma rabbikal a'la, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan sudah wisalah tambah seorang rakaat lagi, rakaat ketiga witir tu baca 3 qul Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan jikalau engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, ini sembahyang tahajud, maka akhirkan sembahyang witir ini. Akhirkan ni maknanya lewat tu mai kat lah. Kerana sembahyang witir itu lebih baik dibuat di akhir malam. Kalau bangun, kalau tak bangun mai dululah. Nah. Semaya dulu. Nah, kalau rasa tak bangun malam ni, letih ni. Mai witir dulu. Tengok kali bangun juga pukul 5 contoh bangun nak sembahyang witir pula boleh. 2 kali witir ni kita niat witir kita yang kedua tu sebagai qada. Sembahyang sunat dia boleh qada. Tak wajiblah qada tu, muka sunat. Jadi supaya kita sembahyang akhir 10 akhir Ramadan maya tarawih witir. Lepas tu bangun pula tahajud, maya tahajud witir pula. Jadi witir tahajud tu kita niatkan sebagai qada. Takkanlah tak pernah tinggal witir seumur hidup. Mesti ada. Mesti ada hari, tidak mestilah, memang wajib ada. Melainkan orang-orang yang dipilih Allah. Jadi boleh qada. Tapi kalau kita rasa memang terbiasa dah bangun malam, tak, kita boleh akhirkan dengan witir, boleh lewat Cuma boleh puasa tu kita kena sembahyang witir. Sebaiknya sembahyang witir dengan imam jugalah. Sebab kita nak ambil pahala fadilat sembahyang berjemaah dengan imam tu sampai akhir. Atau kelebihan fadilat lain pula. Ada pun hari-hari biasa ni, kalau kita berasa nak bangun, boleh bangun malam, kita boleh tangguhkan witir kita tu, buat nanti tahajud sekali dengan tahajud kat hari. Kemudian selepas itu hendaklah engkau mengisi masa dengan banyak bermuzakarah. Lepas Isya ni nak buat apa? Tengok cerita Netflix. Okey. Banyak bermuzakarah ilmu. Baca tak ada muzakarah ilmu, ada kelas pengajian ke apa lagi? Pergi. Ilmu dulu nombor 1. Atau memutalaah kitab. Mutalaah. Kita baca kitab. Tolak. Kita tengok kitab. Dan janganlah engkau suka membuang masa dengan bermain-main. Bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan yang menyudahi segala pekerjaanmu pada hari itu. Kerana amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali. Ingatlah kali kita boleh tidur tu agak apa? Dengar lagu. Lagu. Tengok cerita. Tidur boleh tengok TV. Mula-mula kita tengok TV. Lepas tu TV tengok kita. Tidur. Tu. Jadi sebenarnya kalau tengok dalam kitab Busyra Karim, Imam Bafatul dia sebut makruh hukumnya buat kerja-kerja yang tidak berfaedah lepas daripada Isya. Lepas Isya. Bukan kerja tidak berfaedah, kerja yang harus sekalipun. Buah kosong. Kalau buah bicara ada benda tak apa. Buah kosong makruh. Tengok cerita makruh juga. Jadi lepas Isya ni, kalau tak ada kerja, tidur. Kalau ada kerja, ada mesyuarat, ada majlis ilmu, ada nak jumpa orang tu bicara apa benda-benda yang ada faedah ni, tu tak ada masalah. Tapi kalau duduk saja nak buat scroll TikTok, makruh lah. Makruh. Sebaiknya kita tidak awal untuk kita bersedia nak bangun awal pula pada esok hari. InsyaAllah. Comel. Berarti sini ni berarti stesen tu. Habis itu kita masuk insyaAllah pada pertemuan akan datang adab-adab tidur.
nak tidur lah muka Isya. Nah. Yang Imam Ghazali ajar daripada pagi sebelum subuh lagi. Siapalah Isya. Nak Isya pula lepas Isya tu maya gapo? Nah, maya ba'diyah Isya 2 rakaat, maya solat sunat mutlak 4 rakaat dengan 2 salam, kemudian semaya witir 3 rakaat. Sekurang-kurang witir nah, 3. Habis tu nak tidur dah. Kita masuk pada perbahasan adab-adab tidur insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal ya karim.